Teringat pula dulu-dulu masa kat kampung, time-time macam ni, mak dengan nenek dah mula jemur tepung untuk buat kuih raya. Kuih raya kalau tepung ni dijemur dulu akan lebih tahan lama dan makin sedap. By the way, kali ni kita buat resepi cornflake madu yang kita twistkan sedikit menjadikan ianya salted caramel cornflake bersama dengan badam. Cara nak buat boleh refer di video dan resepi penuh dan detail semua ada di caption. Bila dah masuk minggu akhir Ramadan, lepas terawih, masa dulu mesti kena panggil ke dapur untuk tolong tekak kuih raya. Susun dalam balang, lepas tu tunggu depan oven tu sampailah kadang-kadang tertidur. Masa tu kuih raya atas meja, mak-mak kita wajib kena sediakan lebih daripada 10 balang. Semuanya buat sendiri, bayangkanlah kan. Macam-macam jenis, macam-macam bentuk. Meriahnya raya dulu-dulu kan, rindu sangat. Nampaknya cornflake salted caramel kita dah hampir siap. Dah boleh isikan dalam paper cup yang kecil-kecil ni dan bakarkan sekejap dalam oven. Korang wajib cuba resipi ni tau, memang sedap.